Wahai tenteraku, aku bersedia untuk mati di jalan ini. Siapa yang mengikutiku, syahid menantinya. Itulah ucapan terakhir Sultan Muhammad Al-Fatih. Hello, Assalamualaikum. So, come back again to channel Api Style. Alright. Hari ni aku ada satu cerita yang nak ceritakan kat korang tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey, Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia merupakan seorang penakluk, iaitu sang yang lebih dikenali sebagai sang penakluk pada abad itu, yang sangat digeruni ramai waktu itu. So nak dimulakan cerita, kota langit Erdina masih kelam ketika azan subuh bergema. Di dalam istana terdapat budak berumur 19 tahun sedang sujud kepada Tuhannya. Dia mengadu kepada Tuhannya. Itulah Muhammad bin Murad, putera kepada Sultan Murad yang kedua. Jadi, Muhammad Al-Fatih, dia sejak kecil, dia ni diasuh bukannya dengan harta kemewahan, tetapi dia diasuh dengan pedang, Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konstantinopel akan ditakluk oleh sebaik-baik raja bersama dengan sebaik-baik tentera. Itulah sabda Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda inilah yang meresap ke dalam jiwa Sultan Muhammad Al-Fatih. Bagi manusia biasa, ia hanyalah mimpi, tapi bukan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Sebab ia adalah janji yang menunggu untuk ditunaikan. Jadi nak dipendekkan cerita, pada tahun 1451, setelah ayahandanya mula mangkat, jadi Muhammad Al-Fatih menaiki takhta. Jadi umat Islam pada ketika tu dah berkurun-kurun lamanya diorang nak takluk Konstantinopel, iaitu kota yang berdiri teguh, megah sejak dari zaman Empire Rom Timur lagi. Nak dikatakan tembok dia, tembok Konstantinopel tu memang tak dapat nak ditembusi oleh mana-mana musuh sekalipun. Namun dekat sini Muhammad Al-Fatih langsung tak gentar. Jadi apa yang Sultan Muhammad Al-Fatih buat? Mereka mengadakan mesyuarat untuk menawan Konstantinopel. Bermesyuarat pula dengan para alim ulama, jurutera, panglima dan ahli strategi. Jadi sebuah senjata rahsia telah dibina, antaranya meriam gergasi ni. Jadi meriam gergasi ni dicipta oleh jurutera yang bernama Urban, yang mampu melontar batu seberat setengah tan. Korang bayangkan meriam gergasi yang dicipta tu boleh melontar batu seberat setengah tan. Jadi pada masa yang sama juga, baginda juga membina kubu Rumeli, hisar di tebing Bosphorus pada ketika itu, bagi menyekat laluan bantuan laut ke Konstantinopel. So, setiap langkah disusun dengan rapi oleh Sultan Muhammad. Jadi, seolah-olah baginda ni, dia bermain catur dengan sejarah. Pada 6 April 1453 pula, seramai 250,000 tentera Uthmaniyah mengepung kota Konstantinopel pada waktu tu. Namun, benteng Konstantinopel tu terlalu kukuh dari arah laut, yang dilindungi pula dengan rantai besi besar di tanduk emas. Jadi dekat sinilah sesuatu yang sangat mengejutkan dan something yang orang cakap fishy, yang tak boleh terima akal. Jadi baginda ni, dia arahkan seramai 250,000 tentera tu, iaitu kapal-kapal perang diheret melalui daratan. Ni bukan dekat laut, ini diorang heret sampai ke daratan, nak naik bukit tu. So
apa yang Muhammad Al-Fatih buat, dia letak kayu di bawah kapal tu. So seramai 250,000 orang heret kapal besar menggunakan gelongsor kayu untuk naik ke atas bukit. Tapi kayu tu bukan kosong Kayu tu dia gelongsorkan dan disapukan minyak bagi memudahkan untuk menarik kapal tersebut. So dalam masa satu malam je, lebih 70 kapal muncul di seberang tembok, dan disitulah kawasan yang musuh sangka selamat rupa-rupanya telah diceroboh oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi dekat sinilah tentera Byzantium terkejut melihat kapal-kapal tu ada di kawasan yang mereka sangkakan selamat, padahal tak selamat. So itulah keajaiban Sultan Muhammad Al-Fatih yang menjadi bukti strategi luar biasa baginda. Pada waktu tu, setiap hari, setiap masa, meriam besar melancarkan tembakan, menyerang tembok, menghentam tembok yang kukuh tu. So tenteranya berjuang siang dan malam tanpa letih, tanpa rehat, sentiasa serang demi untuk menakluk Konstantinopel, untuk menjadikan sebuah negara Islam pada ketika itu. Sementara Al-Fatih sendiri pun berada dalam medan peperangan, bukan hanya ada di bilik tirai emas istana. Bukan. Jadi pada pagi 29 Mei 1453, baginda memberi ucapan terakhir kepada tentera dia. Wahai tenteraku, aku bersedia untuk mati di jalan ini. Siapa yang mengikutiku, syahid menantinya. Itulah ucapan terakhir Sultan Muhammad Al-Fatih dalam medan peperangan. Serangan pun dilancarkan bertubi-tubi. Akhirnya seorang tentera ni memegang panji yang bernama Hasan dari Ulubayt berjaya menegakkan panji Islam di atas kota. Walaupun ditusuk dengan banyak tombak, dengan banyak panahan di badan, namun dia sesekali tak melepaskan panji yang dipegang hingga gugur di medan perang sebagai syahid. Jadi dekat sinilah tembok terus roboh dan kota menjadi hak milik Islam pada ketika itu. Pada 1453 dilaungkan Islam menang menakluki kota Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih pun masuk ke kota Konstantinopel selepas ditaklukinya, selepas menang di medan perang dengan penuh tawaduk. So tiada pembunuhan, tiada seksaan, tak ada dendam. Gereja besar iaitu Hagia Sophia dijadikan masjid pada waktu tu, tetapi bangunannya dan ukiran-ukirannya dipelihara. Baginda menghormati sangat dengan rakyat Kristian, membenarkan mereka terus beribadat dekat situ, dekat kawasan Konstantinopel. Konstantinopel kini kembali megah menjadi kota Islam yang dinamakan sebagai Istanbul, iaitu pusat pemerintahan Islam yang gah. Sebab apa aku cakap dekat sini yang gah, yang hebat kota Konstantinopel ni? Kerana itu adalah tempat pertemuan antara dua dunia, iaitu Timur dan Barat. So Sultan Muhammad Al-Fatih ni bukanlah sekadar penakluk kota, tapi dia penakluk ni jiwa kita. Dan tamadun kejayaannya bukannya terletak pada kekuatan tentera semata-mata, tapi pada iman, pada ilmu dan kebijaksanaan menyusun strategi peperangan. So sepatah dua kata, belia muda tetapi jiwanya seluas langit. Itulah Muhammad Al-Fatih. Okey, macam mana cerita tadi? Kalau korang dapat ilmu daripada sini, mendapat semangat, mendapat satu kewibawaan diri, itulah diri Muhammad Al-Fatih yang bagi kita 1001 cara untuk menjadi manusia yang paling berguna dalam hidup. So itu je lah cerita Muhammad Al-Fatih yang aku dapat sampaikan. Aku
menceritakan dengan gaya yang dramatik dan naratif bagi korang mudah faham. Kalau aku cerita panjang lebar dari A sampai Z nak sampai Salahuddin Al-Ayyubi, itu memang panjang. Jadi aku akan ringkaskan menjadi satu cerita yang menarik yang boleh faham oleh sekelompok manusia. Okey, itu je lah. Wacau. Assalamualaikum.